Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam video ni amba nak kecek berkenaan dengan diri amba. Ramai orang di Facebook, YouTube dan TikTok tanya, siapa kecek Taning ni dah? Tu. Kalau saya jawab kepada mereka, kata saya ni Asra Jabak. Dia pun tak tahu lagi Asra Jabak. Sebab apa? Asra Jabak ni tidak terkenal di tempat kita ni. Di Taning Jalan Naga ni tak terkenal. Tapi saya terkenal di luar negara, di Malaysia secara khusus. Saya ni sebenarnya bukanlah YouTuber, Facebooker, TikToker, gitu-gitu saja tak. Tapi saya adalah orang yang ada latar belakang pengajian agama. Sejak zaman budak-budak umur 4 tahun, 5 tahun tu saya ngaji pondok dah, ngaji Quran dan ngaji fardu ain, cara semaya, cara puasa, cara apa. Lepas tu saya ngaji pula sekolah agama. Di beberapa tempat. Lepas tu pergi luar negara. Syria 4 bulan. Tunisia 1 tahun. Maghribi 10 tahun lebih. Daripada kuliah syariah Jamiatul Qarawiyyin, Universiti Qarawiyyin, sampai kepada pengajian Dirasatul Ulia ataupun MA bahagian ulum Al-Quran, ulum hadis di Universiti Darul Hadis Al-Hasaniyah. Lepas tu ngajar pula agama selama 3 tahun di sekolah Al-Manal Al-Thaqafi di Yaqub Mansur, Rabat. Jadi bukan yang tak erti agama, ngaji juga. Jadi bolehlah nak kecek agama sedikit sebanyak kerana pengajian dan pengalaman adik kakak. Tapi saya tidaklah nak jadi ustaz, ke nak jadi ulama, ke nak jadi baba, ke nak jadi tok guru ke tak. Saya kecek ni atas nama orang biasa, orang hak duduk dengan masyarakat. Saya pergi semua, masyarakat bawah sampai masyarakat atas habis. Jadi saya gitulah, terbuka kepada semua. Jadi sebab agama ni tidak ada bukan dimiliki oleh orang tertentu. Kita tidak ada padri, tidak ada sami. Ulama kita, ustaz kita, tok guru kita, baba kita tu bukan rijaluddin, bukan orang agama. Dalam Islam tidak ada orang agama. Orang kita serupa semua. Jadi saya kecek di atas orang umum, orang biasa. Saya akan terus kecek hak agama di samping hak dunia, hak politik, hak masyarakat, hak ilmu, hak falsafah, hak teknologi dan segala-galanya untuk adik kakak di ruangnya kecek Taning ni. Sekarang sajalah saya beri penjelasan kepada adik kakak semua tentang perkara ni. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.